Hey guys, welcome back to my channel. Hari ni aku ada satu barang. Ini dia. Barang ni comel gila. Tereng. Apa ni? Dia macam burung kakak tua Lego. So aku baru dapat hari ni. Aku nak try pasang. Benda ni ada dalam 551 pieces. Banyak ni. Mampu ke aku siapkan malam ni? Apalah, kita try lah. Kita try buka. Ada macam ni plastic case untuk letak burung kakak tua ni. So ini dia, ada 1 2 3 4 5. Ada 5 benda macam ni. So, agak kecil lah. Lepas tu ada stiker. Dan ada dia punya base. So kita akan letakkan Lego-Lego tu dekat sini lah. So I'm so excited gang untuk nak buat benda ni. So kalau korang nak beli benda ni juga, korang boleh pergi dekat aku punya TikTok, aku punya beg kuning. So korang boleh tengok. Kat situ pun ada macam-macam design ya. Ada 6 jenis design. Ada burung, apa namanya? Aduh, aku lupa lah. Burung kenyalang. Burung kenyalang. Lepas tu ada ladybug, ada dragonfly, ada grasshopper, aku tak suka yang tu. Dan ada kumbang, beetle. But aku paling suka ni dia, burung kakak tua. Each one cantik lah. Dia ada macam warna dia warna-warni. Inilah dia punya rupa bila dah siap nanti. So jomlah kita try pasang. Oh, ni lah instruction dia. Oh, banyak ni dia punya. Ni instruction ni sampai 38 step. Banyak tu. Tak apalah, kita try. Base dia kita dah ada. So kita perlukan yang ini. Mula letak stiker ni, tapi aku dah letak kat sini. So this is the first step. Okay, second step. Macam ni semuanya macam rumput. Sekarang kita nak letak bunga dia lah. Kecil betul lah bunga dia. Wah, sebesar tak tahu lah, rabuk bunga dia. Nampak je. Benda ni kena ada kesabaran yang tinggi ya. Kita pasang sendiri kan. Benda ni dah lah kecil. Kalau jatuh hilang ni, ni only 10%. Ni tak tahulah bila berapa nak siap. Sangat berbunga ya. So inilah dia. Kejap lagi, sikit lagi ni. Sekarang ni kita nak buat dia punya branch lah. So dah siap ni, kita nak letak dekat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Hari ni hari kedua geng, dan macam korang tengok lah, aku masih lagi tak mampu nak habiskan. Sebab kita mampu habiskan dia punya bawah ni je. Dia punya burung dia belum lagi, baru hampir 5% ya. Tapi dia punya base ni dah lebih kurang 40% lah kot. Kita dah buat dia punya badan. Step ke-23. So nak gerak lah step seterusnya. Okay, so dah siap badan dia. Tak ada kepala geng. Sekejap lagi kita buat. Alright, dah siap kepala dia. Okay. So kita nak sambung dekat badan dia lah. Dah siap. Yang paling best dia boleh gerak-gerak dia punya sayap. Wih, terbang. Dan ini dia hasilnya. Lawa. Paling penting kita letak dia dalam bekas ni.
Yeah, siap pun. So geng, inilah dia hasilnya. Cantik kan? Untuk letak kat bilik ke, untuk apa ke kan. Benda ni aku ambil masa dalam 1 hari jugalah nak siapkan. Daripada semalam aku try nak buat, tapi terpaksa tidur lah. So hari ni baru siap. Dia sebenarnya menguji kesabaran juga nak buat benda ni, sebab benda ni kecil je tau. So macam kalau nak cantum ni pun nak buka balik, kalau korang salah pasang kan, nak buka balik tu agak leceh. So make sure korang baca instruction betul-betul. Lepas tu korang banyak kesabaran lah. Perlukan banyak kesabaran. Yang ni baru 500 lebih pieces, tak sampai yang 1000 punya lagi. 1000 punya tu yang macam Lego yang sebenar ke apa, yang apa Eiffel Tower ke apa, tu dalam 1000 lebih juga. So maybe lebih daripada sehari nak kena siap. So gang, tu je lah video kita pada kali ni. Thank you guys so much for watching. Don't forget to subscribe, like this video, follow my IG and TikTok Mr. Handsome 12. Kita jumpa dalam video akan datang. Bye bye.